Assalamualaikum. Malam ni kita buat soft launch Tamasya Anika. Nak pergi check makanan yang saya masak tadi. Ni tak ada lampu pula. Tak ada lampu pula sini. Let's take a look at the makanan. There you go. This is my food. Kita ada acar nanas, ada sata ikan, ikan celup tepung, udang goreng petai, kerutuk ayam kampung dan juga nasi telur. Tengok nasi telur kita tak campur, kita arrange nanti diorang nak, diorang ambil campur sendiri. Inilah, tak ada lampu pula dalam sini, tak apalah. Tapi we cook for 250 packs. Katanya dalam 250 guest malam ni. Dah assemble semua dah, alhamdulillah. Dan lepas tu kita ada juga sini keropok. Keropok ni daripada, take lah. Keropok ni daripada Terengganu. This is keropok ikan from Terengganu that we're going to be serving with rojak betik. Sekarang dalam usaha untuk buat rojak betik. Rojak dia cantik betiknya. Rendam air kapur tadi kan? Rendam air. Okay. Rojak betik ada betik, timun, nanas dan juga some carrots and kita serve dengan tauge. Kita jalan dah masuk maghrib dulu. Masuk maghrib dulu. Nak siap dah. Hai. Itu dia. Dia already, the tema is black and red. Dan baju malam ni adalah baju tema batik. Majlis preview Tamasya Anika di Anika Walk dekat sebelah SCC Mall Shah Alam. Lepas ni kita akan buat F&B outlets untuk catering and things like that, insyaAllah. Ni dia, cantik tak? Kan cantik. This is a collaboration between KRU, Running Man dan saya. So tonight's menu is my Terengganu menu. Ni anak-anak Malaysia, orang pada maghrib duduk menari belakang ni. Dah. Okay. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan itu rasmilah pelancaran Tamasya.